Okay guys, hari ni kami buat video untuk uh, tak dapat cakap. Hari ni guys kami buat video untuk SSR punya video. Ni last assignment kami sebelum kami dapat 4 flat. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan kepada anda projek tanggungjawab sosial Social Responsibility Project yang bertemakan Good Health and Well-being. Tajuk projek kami ialah Anda Tidak Keseorangan, Kesedaran Mengenai Kesihatan Mental dalam kalangan mahasiswa yang kami laksanakan dalam bentuk video lakonan kesedaran. Saksikan. Bang 3. Kesihatan mental merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, namun isu ini masih sering dipandang ringan oleh sebahagian masyarakat. Dalam kalangan mahasiswa, tekanan akademik, masalah kewangan, konflik peribadi dan tuntutan kehidupan harian boleh memberikan kesan kepada kesejahteraan emosi dan mental. Ramai individu memilih untuk memendam perasaan mereka kerana takut dipandang negatif atau dianggap lemah. Oleh itu, kesedaran tentang kesihatan mental perlu dipertingkatkan agar masyarakat lebih memahami, perhatian dan bersedia memberikan sokongan kepada mereka yang memerlukan. Okey, dekat part hari ni kita akan belajar tentang mental health. Mental health terbahagi kepada 3 bahagian. Okey. Aiman, boleh jawab 3 poin yang saya akan bentangkan hari ini? Amin. Maaf doktor, untuk soalan ni saya tak pastilah doktor. Maaf doktor. Tak mengapa. Oh, tak tahu. Okey, so tak mengapalah. Okey, lain kali sila berikan tumpuan yang lebih ya semasa saya bercakap. Baik doktor. Baik doktor. Okay, selamat pagi murid-murid. Hari ini cikgu akan mengajarkan tentang kesihatan. Kesihatan terbahagi kepada 2, kesihatan badan dan kesihatan mental. Okey, yang hari ini cikgu akan terangkan tentang kesihatan mental. Saya nak satu orang untuk bagi contoh kesihatan mental yang kita perlu jaga. Okey, Aiman, boleh jawab soalan yang saya berikan tadi? Maaf doktor. Untuk soalan ni saya tak pastilah doktor. Maaf doktor. Kalau begitu tidak mengapa. Next time saya try tanya soalan, sila berikan tumpuan yang lebih ya. Action. Baik doktor, maafkan saya. Aiman, bahagian awak dah siap ke? Belum siap lagi. Jangan lupa tahu sebab deadline tinggal 2 hari je lagi. Okey, baik saya akan cuba untuk siapkan. Biasanya awak buat kerja awal, kenapa ni? Maaf, saya sekarang ni sangat penat. Aiman, bahagian awak dah siap ke? Belum, saya tak siap lagi. Jangan lupa tahu sebab deadline tinggal 2 hari lagi. Oh, baik-baik, saya akan cuba untuk siapkan. Biasanya awak buat kerja awal, kenapa ni? Maaf, saya sekarang ni penat sikit. Aku rasa Aiman ni memang ada masalah. Aku rasa dia dah tak macam dulu. Dia banyak aktif dalam kelas. Kan? Sekarang dia lebih banyak dia. Masa yang mana? Aku rasa Aiman ni memang ada masalah. Kan? Aku pun perasan sebab sorry kejap. Aku rasa Aiman ni memang ada masalah. Aku pun perasan dia dah tak macam dulu. Dulu dia banyak aktif dalam kelas. Kan? Sekarang dia lebih banyak diam je.
Pasal Aiman kan? Ah, Oh, benda biasa itu. Maksud kau? Maksud dia, alah, universiti kan. aku rasa Aiman ni memang ada masalah. Aku pun perasan dia dah tak macam dulu. Ngelek. Aku rasa Aiman ni memang ada masalah. Aku pun perasan dia dah tak macam dulu. Dulu dia paling aktif dalam kelas. Kan? Sekarang dah lebih banyak diam je. Pasal Aiman kan? Ah, Oh, benda biasa itu. Maksud kau? Biasalah budak universiti. Assignment banyak sikit dah stres, dah mengeluh. tapi aku rasa paling lain. Alah, lelaki ni kena kuat. Jangan jadi lembik sangat. Bro, boleh turun di sini? Boleh. Tahu apa yang kau tengah ada sekarang? Bodoh lah. Pasal apa tadi? Bro, boleh aku duduk sini? Oh, boleh, boleh. Aiman, kau penat ke? Kau Bro, boleh aku duduk sini? boleh. Aiman, kau okey ke? Aku cuma penat dia. Kau penat? Jangan tak makan seorang. Kependek sangat. Boleh. Tadi dia ada rasa sikit. Aku tak tahu nak buat macam mana pada tadi. Macam tu. Petang ni dah terang setia yang belajar. Kau dah siap? Saya dah boleh cut ke? Jap. Aiman, macam mana keadaan kau hari ni? Alhamdulillah okey, tapi kadang-kadang rasa tak okey. Aku ada satu cadangan. Apa dia? Kita jumpa kaunselor. Kaunselor? Aiman, macam mana keadaan kau sekarang? Alhamdulillah okey. Kadang-kadang tak okey. Aku ada satu cadangan. Apa dia? Kita jumpa kaunselor. Kau ingat aku gila ke? Dah. Aiman, macam mana keadaan kau hari ni? Alhamdulillah okey. Jom kita pergi jumpa kaunselor. Tak nak lah. Jom. Aiman, macam mana keadaan kau hari ni? Alhamdulillah okey. Kadang-kadang tak okey. Jom kita pergi jumpa kaunselor. Tak nak. Tak ada, jom. Apa? Aiman, macam mana keadaan kau sekarang? Alhamdulillah okey. Kadang-kadang tak okey. Tapi aku nampak macam tak okey je. Jom kita pergi jumpa kaunselor. Tak nak lah. Jom. Aduh. Apa ni? Assalamualaikum. Salam, silakan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Duduk. Kawan saya ni doktor, dia ada masalah. Masalah apa tu? Cuba cerita. Tak siap lagi. Kira Okey. Tu 2 3. Untuk masalah ni, awak perlu uruskan masa awak dengan betul. Awak perlu siapkan assignment tepat pada masanya. Awak perlu sentiasa berada pada waktu petang. Dan juga awak perlu jaga pemakanan awak ya. baik doktor, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Sini. Jam.
Gitulah. Lompat bintang pun boleh, gitu pun boleh. Macam mana? Okay, alright. Okey. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Faris. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iman, kau dah ceria sekarang ni. Dah ceria. Alhamdulillah. Okey. Syami.